Dah. Dah ke? Belum? Okey, hai. Assalamualaikum. Dekat sebelah Aina ni ada satu kursi kosong. Agak-agak siapa yang nak bawakan hari ni untuk teman Aina dalam live ni? Kita nak buat live podcast. And podcast Aina ni, Aina akan panggil Aina Mendengar. Kenapa Aina Mendengar? Sebab itulah Aina bawa someone untuk teman Aina. Sebab Aina nak mendengar luahan hati ataupun cerita. Siapa-siapa sajalah yang Aina jemput untuk jadi tetamu kita. Untuk dia ceritakan kisah dia, Aina nak mendengar. And tetamu kita hari ini, Aina nak cerita sikit lah. Dia seorang wanita. So, Aina kenal dia dekat social media sebenarnya. Aina ada tengok dia punya posting. Sebab sekarang kan tengah trend orang post titik terendah seorang wanita, titik terendah seorang suami, titik terendah seorang anak kan. So, dia ni ada buat satu posting lah dekat social media dia, titik terendah seorang wanita. Dia baru je resign daripada kerja dia sebagai seorang manager dekat sebuah spa. So sebab apa dia resign? Itu rahsia. Nanti kita panggil dia dan kita minta dia untuk ceritakan. Jom. Hai. Assalamualaikum. Okay. Sebelum tu, Aina pun baru first time jumpa Nana. And yang tengok ni pun mungkin tak kenal. And nak tahulah serba sedikit background tentang Nana. Boleh ceritakan tak? Nana ni siapa? Dari mana? Kerja apa? Boleh ceritakan sikit tak? Okay, nama saya Siti Farah Aina. Selalunya orang panggil saya Nana lah. Saya all the way from KB. So, saya merantau dekat KL ni untuk kerja. Okay. So, berapa lama dah duduk dekat KL ni? Mungkin dalam 7 bulan macam tu. Baru dalam 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan. Daripada bulan 12 last year. Ui. Tapi ini first time Aina jumpa orang Kelantan yang dia baru merantau ke KL tapi tak ada slang Kelantan pun. Sikit pun tak ada. Orang terus boleh cakap luar Yeah. Okay, so Nana, boleh ceritakan sikit tak? Nana ni macam mana dekat luar? Karakter Nana ni macam mana? Depend pada orang. Tapi mostly dengan orang jenis happy go lucky je lah. So Nana boleh katakan Nana ni extrovert? Betul. Ya, Tapi mungkin lah take time jugalah dalam mungkin sehari, 2 hari nak tengok dua orang tu boleh terima tak kita ni jenis extrovert. Macam faham. So nak kena selesa dulu baru keluar karakter tu. Betul. Tapi first time nak jumpa tadi macam malu-malu. Mungkin sebab baru kenal kot kena kenal dululah. Kena duduk lama sikit lah. So kalau anda tengok dekat social media pun Nana memang nampaklah dia punya karakter tu, dia confident sebab posting dia tu memang banyak yang dia bercakap. So memang selalu buat posting lah, selalu buat video lah depan kamera. Okay. Boleh cerita tak pasal posting yang Nana nampak dekat social media Nana tu? Macam mana boleh starting untuk buat posting tu? Sebab posting tu dia macam, Nana kan seorang yang extrovert, seorang yang happy go lucky. Tapi bila buat posting tu, nanti kita boleh show kot posting yang Nana buat tu kan. Nana macam tunjuk karakter sisi lain Nana. Dia macam very sedih, very macam tak strong macam karakter Nana yang Nana cerita tadi tu. Macam mana boleh terkeluar idea untuk buat posting tu? Okay, sebab lama pendam kot. Lepas tu masa tu pula kita kan kerja spa. Okay. Adalah customer tegur, staff tegur. Yang tu okey lah, macam normal lah sebab kita kerja spa kan. Tapi yang paling tak normal, saya balik kerja adalah someone yang lebih kurang rapat juga dengan saya. Dia macam kutuk muka saya. Makeup pun still sama. Still nampak je tiny bump, jerawat. Nampak pecah macam tu. Kita dah lah penat dekat tempat kerja kan. Lepas tu, situlah. Masa tu memang tak fikir apa-apa pun. Tak ada fikir pun nak tarik perhatian siapa-siapa. Tak pun, mungkin masa tu kita emosi, stres tiba-tiba kan. Saja je nak tengok muka. Tengok dekat cermin. So, masa tu lah ambil gambar, lepas tu post dekat thread. Tu je, tak ada niat apa-apa pun. So punca Nana buat posting tu adalah sebab Nana sedih orang tegur tentang penampilan Nana. So kalau macam sebelum ni kan, sebelum tu Nana ni sebenarnya seorang beautician dekat sebuah spa sebenarnya. So dah biasalah
handle muka orang, elokkan muka orang daripada breakout kan. So Nana pun experience benda yang sama dengan customer-customer yang Nana selalu tolong tu lah maksudnya kan. So Nana sedih lah, dia kata orang selalu tegur kulit dia, ada someone ni yang selalu keep on buat dia rasa sedih, buat dia rasa tak ada confident sebab dia tolong orang tapi skin dia tak boleh nak tolong, macam itulah kan. So kalau macam sebelum ni kan, Nana ada apa-apa masalah, tak kisahlah lah, tak ada keyakinan ke, sedih ke, happy ke, selalu Nana akan cari siapa untuk Nana meluahkan? Memang kalau yang benda yang happy tu mungkinlah dekat family ataupun mak. Tapi kalau benda yang pasal kerja ke, pasal sedih ke apa ke, semua tak cerita siapa-siapa pun. Sebab jenis pendam sendiri. Sebab kita tak tahu kalau kita cerita, orang tu dia fikir apa, dia pandang apa kan. So better tak cerita siapa-siapa. So Nana lebih kepada simpan dalam diri sendiri lah. Tapi selalunya orang memang orang cakap orang yang loud, orang yang extrovert, yang happy go lucky ni memang sebenarnya dalaman dia tu sebenarnya dia banyak simpan. So cara untuk dia happykan diri dia pergi dekat luar, pergi kat kawan-kawan dia happy-happy sebab dia tak nak fikirkan masalah dia. Adakah Nana macam tu? Betul. Ya. Kenapa Nana pilih untuk simpan dalam sedangkan Nana tahu benda tu akan menyakitkan diri sendiri? Sebab Nana ni orang happy. Adakah benda tu tak memberi kesan kepada karakter Nana tu? Ataupun mungkin sepanjang Nana 26 tahun ni kan, ada something yang Nana pernah cuba untuk cerita dekat orang, cuba untuk share dekat orang, dia punya reaction tu yang buatkan Nana rasa trauma untuk tak nak cerita dekat orang. Mungkin Nana boleh cerita apa kisah yang Nana pernah lalu yang buat Nana rasa macam okey lah, aku tak nak cerita kat orang, baik aku simpan je sendiri kat dalam hati aku. Sedih pun sedih lah sendiri. It's okay, take your time. Apa kalau It's okay. Nana teruskan. No, it's okay, it's okay. No, Nana dah selalu simpan kan. Cuba lepaskan. Kesian dekat diri sendiri ni, macam ni. Apa yang buatkan Nana rasa Nana, apa yang buatkan Nana jadi pendam sampai abang rasa Nana ni seorang ceria, prime, tapi mesti ada something yang happen, benda satu perkara yang jadi buatkan Nana jadi karakter yang macam ni, takut jadi karakter yang apa ya? Tak tahulah, mungkin sebab saya memang dah lama tak cerita apa-apa dengan siapa-siapa pun tak. Sebab dulu pun pernah cerita, dia punya reaction tu tak sama macam apa yang kita expect. Maksudnya racial one Macam tak menyokong. macam kata-kata pun bukan makin menyesatkan tapi makin menyakitkan hati. Ya, betul. Especially sekarang pun kalau share apa-apa, confirm benda tu datangkan feedback yang negatif balik. So baik kita diam je. Sama juga kalau macam kita dapat something yang baik. Macam sekarang ni saya dapat komen daripada Cik Hafiz. Saya sendiri pun diperli-perli. Macam seolah-olah tak ada orang yang menyokong. Faham tak? Faham? Tapi Dia memerli tu saja. orang-orang terdekat juga. Okay nak, dalam hidup ni takkan semua orang nak tengok kita bahagia. Itu fakta. Kita selalu jadi lemah disebabkan persepsi orang-orang ni. Tak kisah dia datang daripada ibu bapa, saudara mara, kawan baik, kawan sekeliling. Takkan ada seorang pun dalam ramai-ramai tu, mungkin ada segelintir yang bagi respon baik pada kita, nak kita bahagia. Tapi
majoriti daripada mereka ni memang nak kita menjadi macam tu. Faham tak? Jadi Nana tahu tak Nana sedang buat apa sekarang? Nana sedang jadi diri Nana yang apa yang mereka nak. Nana faham maksud apa? Dia orang nak Nana macam ni dia orang nak tengok. Maksudnya dia nak tengok Nana jadi lemah, jadi takut. Nana faham kan maksud apa? Itu kenapa abang Kak Ina berniaga buat benda ni. Nana tengok belakang. Tengok belakang. Apa ayat bawah? Kejayaan demi kebahagiaan. Kami berniaga buat bisnes yang disebabkan ni untuk orang yang macam awak. Kenapa kita record video ni nak? Sebab apa? Aina dia ada audiens besar dia. Malaysia tengok kita. Okay, kenapa? Apa tujuannya? Awak tak ada suara. Betul? Untuk orang backing awak. Orang-orang yang selama ni yang kami jumpa, dia nak luah, dia nak macam ni. Abang pernah jumpa orang ni kena bully dengan kawan sekolah dia. Kena bully dengan kawan-kawan dia sampai dia tak boleh belajar. Bila dia tak boleh belajar, akhirnya result dia buruk. Ada orang yang abang jumpa, dia sampai berhenti kerja disebabkan orang bully dia sebabkan muka. Dia berhenti kerja, dia tak ada duit nak tanggung hidup dia, nak tanggung mak bapak dia. Nak faham maksud abang? Dia nak bercerita. Contoh dia post kat social media, aku benci kawan-kawan. Kawan-kawan dia attack dia, time tu juga dia delete posting dia. Dia tak ada suara yang besar, dia tak ada speaker yang besar untuk bagi semua orang tu diam. Jadi Nana ada suara yang besar. Untuk apa ni nak? Bukan untuk viral, untuk FYP, bukan untuk orang apa. Gunakan suara yang besar ni, ingatkan kepada orang lain, jadikan cerita awak ni supaya orang-orang lain tak terkena macam awak. Dalam masa yang sama, orang-orang yang membuli awak ataupun jadi punca awak jadi macam ni, dia orang sedar apa yang dia orang buat ni salah. Kenapa maksud apa? Nina, awak wanita yang hebat. Abang dengar awak ni adalah seorang manager beautician, betul? Manager spa, betul? Nah, abang buka klinik. Nak cari seorang manager bukan senang. Manager tu adalah seorang yang hebat. So awak ni hebat lah. Faham tak? Jadi jangan takut. Cerita kepada Aina, abang percaya isteri abang adalah orang yang mendengar. Aina mendengar. Okey? Ada ke apa-apa benda yang pernah berlaku kat dalam hidup Nana yang buat Nana rasa trauma untuk bercerita dekat orang? Kerja bahagian spa. So benda yang paling tak boleh lupa, pergilah mana-mana branch sekalipun, mesti akan ada staff atau customer cakap, you nak lead customer, tapi you tengoklah muka you rosak. Macam mana nak lead customer? So that's why saya pun ambil keputusan. Memang betul yang Cik Hafiz cakap, saya memang resign sebab orang. Saya bukan resign sebab kerja stres ke apa, saya resign sebab orang. Saya memang resign sebab orang. Yelah, kita nak lead staff, kita nak lead customer, nak repair dia orang apa semua, tapi muka kita sendiri macam ni. Jadi macam benda tu tak selari. So that's why saya tanpa backup plan, saya terus resign. Sampai hari ni nak genap 2 bulan dah saya resign. Dan masa tu kalau kita resign ke apa ke, orang tak peduli dah. Kita memang orang tak peduli lah. Resign lah. Faham tak maksud saya? So, dari apa yang Nana lalui ini, dia beri kesan kepada kerjaya Nana. Betul. So, Nana sekarang dah tak kerja sebabkan pergi mana-mana branch pun orang memang akan tegur tentang skill. Betul. So, bila ditegur, apa selalunya reaction Nana macam mana? Okay, contohlah kan dalam bilik konsak. Kita konsak customer. Okay, customer skin dia perlukan ni. Tapi dia akan soal kita balik. Sebab kita make up, even make up macam mana pun, tiny pump ke jerawat, still akan nampak. So dia soal kita balik, betul ke treatment you bagi ni? Muka you pun macam tu? Terus turn off, terus kita just konsak biasa, keluar macam tu.
Sama juga staff. Kalau saya pergi mana-mana pun, staff mesti aku tanya, Miss, asal muka Miss makin lama makin teruk? Buat treatment pun makin teruk. Saya pun sampai tak tahu mana salah treatment saya buat ke, salah penjagaan skincare ke apa, saya tak tahu. So dari situlah saya macam, makeup pun still juga orang tegur, especially orang yang terdekat saya, orang yang memang kita sayang. Bila dia tegur macam tu, hari yang kejadian yang saya buat treat tu, orang yang tersayang saya sendiri tegur depan orang, tahu tak? Bukannya secara personal ke tak, depan orang. Lepas tu bila saya cakap, dia cakap, betul kan? Dia memang tak bagi saya makeup, tapi dengan kita kerja spa, nak pergi macam ni, memang taklah, kita tak ada confidence. So kadang perempuan makeup, kadang kita nak build confidence kita, tapi benda macam ni memang tak boleh nak tutup. So that's why lah malam tu saya stres, emosi sangat-sangat. That's why lah tiba-tiba terdetik nak letak dekat treat, tapi memang tak ada niat apa-apa pun. That's why malam tu saya dapat komen daripada Encik Hafiz. Terus saya macam, kita happy, tapi still orang yang kutuk kita tu, dia memang takkan happy apa yang kita dapat. Dia takkan support macam tu. So that's why lah saya macam, kalau nak share apa-apa pun, saya memang takkan share dengan orang. Saya better diam. Ataupun dekat WhatsApp kita sendiri kan, kita type luah. Okay dah, siap. Esok buat je macam biasa. Go kat customer ke staff ke, buat macam biasa. Tapi at the end tu, sampai bila kan kita nak kena torture, mental torture. Last sekali saya resign. Macam tu. So basically Nana memang selalu kena sakitkan hati sebabkan skin lah. Betul. Tak tipu. Memang yang ni memang betul. Skin saya sebab dulu before study, skin saya clear lah. Sebab saya pernah juga pakai krim kunyit yang Mercury tu kan. Saya pernah pakai. Tapi tak tahulah, after saya pregnant tu, tiba-tiba dia break out. Tak tahulah ada sebab hormon ataupun krim tu juga. Sebab krim tu pun, kalau saya continue pakai sekarang ni pun, dia tak efek apa-apa dah. Sebab skin barrier saya rosak. So awak punya skin breakout ni start daripada bila? Lepas saya bersalin anak nombor 1. Oh. Lepas daripada memang saya pakai kunyit tu lah. Tu pun saya tak tahulah dia breakout tu sebab lepas saya bersalin ke, ataupun memang sebab benda tu kan. Sebab kalau sekarang pun reapply pun memang tak jadi apa. Bila tengok study balik, memang skin barrier saya rosak. So Nana kerja dekat spa, betul? Okay, kalau korang dengar sendiri cerita Nana ni, nampak tak? Macam mana kata-kata orang tu boleh bagi kesan kepada emosi dia. Dia daripada orang yang sangat happy, very loud, tapi dia sanggup untuk simpan dekat dalam hati dia, sebab dia kata bila dia meluahkan, orang tak dengar, orang tak betul-betul faham. Dan even orang yang mendengar tu pun, yang kita expect untuk faham apa yang kita rasa, pun menambah lagi api dekat menambah api dalam bara tu, betul? Siapa yang ada dekat dalam live ni yang ada experience yang sama, yang lalui perkara yang sama? Cuba korang komen. Okay, selain daripada mulut orang ni kan, ada apa-apa lagi situasi yang buat Nana jadi sedih, jadi pendam? Tak ada, melainkan memang self-confident tu memang dah tak ada langsung sekarang ni. So kalau Aina tengok dekat social media Nana kan, Nana banyak sangat buat video yang dia bawa brand tempat kerja Nana tu. So after benda ni jadi, dikutuk dengan kawan kerja sendiri. Dengan kawan kerja sendiri pun, dengan orang yang terdekat pun dia dikutuk. Macam mana Nana punya macam dari segi kerjaya lah, Nana suka buat video kan. So confident level untuk buat video tu macam ada, adakah dia memberi kesan juga? Betul. Sebab mostly pun ada juga bila jerawat tu tumbuh satu-satu kan, buat macam mana pun dalam kamera still nampak. So bila kita pakai filter, adalah yang staff ataupun management sendiri yang kutuk. Pakai filter pun still nampak macam tu. Selalunya kalau diorang menegur skin Nana, Nana akan, apa reaction Nana? Apa yang Nana akan cakap dekat diorang? So kita mesti ada stand dengan diri kita kan? Apa yang Nana selalu akan jawab kepada teguran-teguran diorang tu? Selalunya Mesti saya gelak je. Gelak je. Sebab kita bukan tak usaha tau. Kita try and error je banyak benda, tapi still macam tak tahulah salah tu kat mana. So Nana tak ada mencuba untuk cari anyone untuk tolong Nana? Tak ada. So Nana usaha sendirilah, cari cara sendiri. Tak ada jumpa best friend ke, skin aku tak okey ni, kau rasa ada tak apa-apa produk yang kau rasa okey untuk tolong aku?
Zaman sekarang ni kalau tanya benda macam tu, dia orang lebih banyak gatekeep. Dia orang macam Gatekeep. betul. Dia orang lagi banyak tak tahulah macam tu. Faham. Macam dengki lah, tak nak bagi tahu sebab tak nak orang lebih macam tu lah. So tak banyak tanya siapa-siapa. So Nana memang diam je lah sendirian. So sekarang ni disebabkan mulut orang, Nana dah tak bekerja dah dekat 2 bulan. Betul. Apa planning Nana lepas ni? Planning mungkin cari kerja balik, build self confident balik. Macam tu je plan so far. You have to. Sebab Ana tengok Nana memang sangat-sangat bagus. Ana rasa majikan-majikan dekat luar sana sangat memerlukan Nana. Sebab you bawa the brand tu macam brand you sendiri. And then you buat posting very consistent, penuh dekat awak punya social media tu memang penuh brand tu. So Ana rasa you sangat bernilai. Jangan peduli apa orang nak cakap. Kita buat baik ke, kita buat jahat ke, kita cantik ke, kita tak cantik pun orang akan tetap cakap benda yang tak baik juga. So jangan rasa kata-kata orang yang buat kita down tu itu adalah pengakhirannya. Bangkit, nak nangis boleh. Tapi jangan bawa perasaan tu melirik sampai buat kita rugi. Sekarang ni Nana dah tak bekerja disebabkan mulut orang. Okay, lepas ni bangkit. Boleh? So, Aina nak tahu macam mana Nana punya skin breakout after pregnant. Betul? So, itu bulan tahun bila? 2021. 2021. So kita dah ada 6 tahun. So sepanjang 6 tahun tu apa yang Nana dah cuba usaha untuk pulihkan skin Nana? Macam-macam sampai memang terdetik nak reapply balik brand-brand Mikari apa semua tu. Sebab kita dah macam cuba macam-macam. Treatment pun ada buat. Tak tahulah mungkin tak sesuai dengan skin ke. Skincare pun macam-macam produk. Try pun still juga sama. Kadang lagi teruk macam tu. Dia teruk tu bukan teruk macam dalam fasa yang orang kata purging apa semua, tapi teruk tu macam makan tahun macam tu. So sekarang ni pun stop, saya just pakai cleanser je. Oh, so dah tak pakai apa-apa lah. Tak pakai apa-apa. So bila dah try macam-macam kan, yelah kita sekarang lagi social media ni macam-macam, orang share tips lah, orang share link lah kan. So apa perasaan Nana bila Nana cuba cari cara, cuba macam-macam tapi tak jadi juga dekat skin tu? Apa yang Nana rasa? Sebab yelah lama tu 6 tahun kan, kena lalui proses muka, fasa muka breakout, lepas tu self confident pun hilang, ditegur lagi. So apa Nana rasa? So far memang rasa give up lah. Memang tak ada rasa dah pun nak try apa-apa produk ke treatment ke. Rasa macam nak biar je sebab kita dah try kan, tapi still macam tu juga. Tu yang berkait pasal kerja pun tiba-tiba boleh jadi resign macam tu sebab macam kita tak betul-betul tak ada self confident lah macam tu. So dalam banyak-banyak orang yang mengutuk, yang mengata Nana punya penampilan kan, siapa someone yang very faham yang Nana lebih selesa untuk cari dia? Ada ke? Ada, mungkin adik lah kot. Sebab lately ni kan kita bila dah terlampau burn out kan, jadi macam fikir pun benda yang karut-karut. So lately ni lah baru start cerita dengan adik. So sekarang ni adik pun macam faham. So apa-apa kita cerita pun dia memang bagi kata-kata yang support lah. Macam saya datang sini pun dia yang support. Walaupun dia tak boleh teman saya sebab dia belajar, tapi dia boleh support. Pergilah, dia kata try lah, takut boleh ubah balik live ke apa semua kan. So far adik lah. Sebab yang lain so far mungkin banyak tak tahu, ataupun mungkin saya jenis tak bercerita. Tadi Ana ada dengar Nana cakap daripada Nana fikir nak buat benda bukan-bukan. Adakah Nana pernah terfikir untuk buat benda yang macam di luar seorang normal? Boleh menyakiti diri sendiri ke? Just macam nak lari daripada semua orang. Family sendiri ke, anak sendiri ke, macam nak lari. Tak nak jumpa siapa-siapa lagi. Macam kita nak rest mind macam tu. Tak adalah sampai fikir nak buat bukan-bukan tu, tak ada. Dulu mungkin pernah dulu, tapi sekarang tak. Kita berfikir apa benefit buat macam tu kan. Sekarang tak. Anak-anak ada tak pernah diorang cakap mama cantik,
ke dia pernah nampak Nana menangis ke, dia bagi semangat, ada tak? Ada. Adalah masa tu kan macam betul-betul di titik terendah sebab kita tengah pregnant anak ketiga kan. Ada something yang jadi, nangis apa semua. Anak sulung lah especially sebab dia besarkan dia dah tahu. Dia memang akan datang kat saya. Awak mama nangis. Mama cantik. Mama janganlah sedih, nanti abang sedih. Yang ni saya tak tipu bila anak cakap macam tu kan. Kita jadi macam anak je yang pandang kita macam tu. So far pun saya terpaksa kerja jauh, terpaksa jauh dengan anak. So macam benda tu pun semangat pun dah hilang macam tu. Video call macam manalah sangat kan. Macam tu. Yang tu ada, memang anak sulung saya. Setiap kali saya nangis ke apa memang dia akan datang lah. So sekarang terpaksa berjauhan dengan anak sekejap sebab kerja lah. Adakah sebabkan anak-anak Nana juga yang buat Nana terus kuat, terus bangkit, teruskan kehidupan Nana walaupun sedih? Betul. Sebab kita macam-macam mana pun still juga kena bangkit, kena cari duit, kena happykan anak, still juga macam tu. So macam saya ni pun, saya pun yakin mungkin saya pun takkan lama macam ni, takkan lama berdiam, takkan lama down macam ni. Sebab kita ada anak, nak bagi dia happy, nak sekolahkan dia lagi apa semua. Kekuatan lah anak-anak tu pun memang kekuatan. So disebabkan skin Nana sekarang hilang kerjaya, dah tak ada confidence. So macam mana Nana meneruskan kehidupan Nana dengan ada anak lagi, 3 orang kan? So far saya ada buat affiliate. Cumanya affiliate tu bukan bahagian beauty ke apa. So macam adalah sampingan ke situ sikit. So sekarang sekarang tengah cari cara macam mana untuk untuk meneruskan kehidupan. Nak tak Ana bagi peluang untuk awak cari income awak dekat sini? Sebab Ana percaya kalau awak balik ke kampung mungkin dia akan limited kan peluang awak untuk kerjaya, betul? Kalau awak compare awak kerja sebelum ni dekat Kelantan kan, dengan datang ke sini mungkin peluang tu lebih besar dekat sini, betul? Okey, dah. Macam Nana cerita tadi kan. Macam Nana cerita tadi kan. Nana resign sebabkan yelah rakan sekerja ke kutuk muka awak, customer ke kutuk muka awak. Tapi kami di Aina, kalau Nana nak tahu, staff kami Nat mana? Pernah tengok Nat? Tengok, dia breakout kan? Tengok Nat. Main Nat, sini, masuk jap. Duduk sini. Nat duduk sini. Cuba tengok muka dia. Cuba tanya dia, jawatan dia apa di sini? Apa, Nat? Content creator. Jawatan dia adalah content creator. Di luar sana, seorang content creator, okay, Nat boleh bangun? Okay, sini duduk kat sini. Okay, duduk sini. Jawatan ni, content creator, abang nak tanya Nana lah. Content creator, jawatan dia kenapa dia punya muka ke ataupun diri dia kena apa kalau nak jadi content creator? Nana rasa? Kena cantik. Kena cantik. Lagi? Kena mungkin kena pandai. Okay. Adakah? Okay, cuba saya bangun sekejap. Okay, nak duduk sini. Main nak. Okay. Nak jadi content creator, kerja content creator kena cantik. Adakah muka orang yang breakout, muka orang yang ada jerawat tak cantik? Pada Nana? Cantik. Cantik. Tapi itulah yang kita kena bagi tahu masyarakat. Rupa kita ni yang ada jerawat ke apa ke ni, jangan kau bully. Sebab semua dan orang yang ada jerawat, yang breakout ni semua, diorang ni semua cantik. Tak ada seorang pun wanita yang ada jerawat ni tak cantik. Mungkin ramai yang tak bersetuju. Mana ada bang, kami nak yang muka clear ke apa. Cek muka kau dulu, kau pun gelap. Engkau pun celah kangkang, cuba cek. Celah kangkang kau pun berdebu. Pusat kau pun berbau. Kau nak bully orang. Ketiak kau pun kena laser.
Tu, duk kutuk-kutuk orang. Perempuan mana yang suka kutuk-kutuk muka dia jerawat lah. Engkau pun bulu kaki pun kau banyak ni. Oh, sedap mengatur kan Nana. Jadi Nat bekerja di Aina sebagai seorang content creator. Kami happy dia ada dekat dalam brand ni sebab dia menjadi bukti yang kami ni sangat support acne fighter. Fikir Nat Okay, Nat. So soalan Kak Aina tadi, nak tak kalau Aina Beauty bagi peluang income? Tapi income apa nanti kita fikir. Affiliate ke, kerja ke, nanti kita fikir begitu ya. Nak tahu tak peluang apa? Nak, kalau diberi peluang nak tak? Nak. Nanti kita fikir sebab kalau abang fikir sekarang ajak meeting tengah-tengah podcast ni tak boleh juga. Nah, nanti kita decide Happy? Happy. Kenapa berair mata? Happy lah. Saya memang tengah cari kerja sekarang ni. So Nana, kalau Nana diberi peluang untuk cari kerjaya ataupun cari income dekat sini, apa yang Nana akan buat? Apa yang Nana akan beri? Sebab Nana punya bidang pun bidang beauty. So kita pun beauty kan. Nana dah ada experience yang lama dalam bidang beauty. So mungkin Nana boleh bagi experience Nana ke dari segi macam mana nak merawat masalah kulit orang. Mungkin Nana boleh share? Mungkinlah. Saya akan gunakan sebaik mungkin apa experience yang saya ada untuk masuk dalam Aina Beauty. Tak kisah apa-apa pun saya akan cuba. So cuba komen, apa perasaan awak bila dengar luahan isi hati Nana ni? Cuba komen, Nana nak baca. Sedih. Saya pun ada kawan yang lalui benda yang sama. Saya pun macam tu juga. Sebenarnya nak kerja dengan Aina. Sebenarnya Aina faham. Ramai sebenarnya orang dekat luar sana yang mungkin lalui perkara yang lebih kurang sama atau perkara yang sama macam Nana lalui ni. Sebab Aina dalam industri ni dah 9 tahun kan, and Aina dah jumpa macam-macam orang, Aina dah jumpa macam-macam masalah, macam-macam cerita yang kisah daripada kisah-kisah orang yang datang dekat Aina ni. Kesian sebenarnya, disebabkan kulit muka, disebabkan dikutuk, ada yang tak nak kerja, ada yang nak duduk dalam bilik je, tak nak keluar rumah, terus tak ada confident, daripada seorang yang happy terus jadi sedih, daripada seorang yang suka untuk berjumpa dengan orang, terus bila jumpa orang tundukkan pandangan sebab terlalu tak ada confident kan, disebabkan mulut-mulut orang. So Ana faham sangat perasaan Nana. Apa yang Nana cerita, Ana sangat faham. Sebab itulah macam Ana cakap kan, kita cantik ke kita tak cantik ke, akan ada mulut-mulut yang tak best yang akan menegur kita. So kita kena teruskan je kehidupan, teruskan berusaha, sebab tak ada benda yang mustahil, especially masalah kulit. Memang tak ada cara yang kita boleh guna untuk selesaikan masalah kulit kita. Ada banyak cara yang betul yang kita boleh jumpa dekat luar sana. So kalau awak tengok dekat social media Ana kan, ramai yang orang kita dah transform. Nana ada tengok kita transform ramai orang kan. Ada yang lagi teruk, ada yang kisah dia lagi sedih kan. Tapi kita alhamdulillah, Aina cuba gunakan pengalaman dan kita gunakan kepakaran doktor dekat klinik kita gunakan kualiti produk kita yang dah 9 tahun ni untuk tolong transform. Alhamdulillah, semua dah happy. Yang tak kerja sekarang semua dah ada kerjaya. Dah boleh jadi, yang tak ada kerja dah boleh jadi life host. Life host tu dia perlukan confident, betul tak?
So itu apa yang Aina cuba usahakan, dan Aina bawa Nana kat sini pun hari ni sebab Aina nak cuba bantu apa yang Aina mampu untuk bantu Nana. Okey Nana, Nana kenal Aina ke? Kenal Kenal dari mana? dari Instagram juga, dari social media juga. Memang dah lama mengikuti ke? Macam mana? Dah sebelum Kak Aina tengah pregnant lagi. Sampailah kakak Raisya tu keluar. Apa yang membuatkan awak datang ke sini lepas Abang Hafiz komen dekat awak punya posting tu kan? Macam mana awak boleh yakin untuk okeylah, aku nak cuba datang sini? Sebab tak semua orang ada keyakinan, sebab awak dah ada experience yang banyak kan, cuba macam-macam produk kan. Macam mana awak boleh yakin untuk datang ke sini? Mungkin sebab saya tengok ramai yang dah transform. So saya ada rasa tahap kepercayaan yang tinggi dekat Aina Beauty tu. Especially sebelum ni pun saya tengok yang transform tu pun skin dia lagi teruk daripada saya, tapi dia dapat transform juga. So awak percaya Aina boleh transform awak? Percaya. Ya. Awak semua percaya yang Aina boleh transform Nana ni? Cuba komen. Percaya. Percaya, dah tengok ramai dah transform dengan Aina. Alhamdulillah. InsyaAllah. Aina tahu Nana datang sini dengan satu trust dan satu keyakinan. InsyaAllah kita akan cuba kembalikan Nana yang happy, tak nak sedih-sedih dah. Kita buktikan dekat orang yang pernah tegur Nana, yang tak pernah stop kutuk-kutuk tu kan. Kita buktikan yang Nana pun sebenarnya boleh jadi lebih baik daripada apa yang pandangan dia orang tu. Boleh? Nana yakin tak Nana boleh transform dengan Aina? Ya. So banyak-banyak produk Aina, Nana kenal produk yang mana? Sebab dulu pun saya sempat guna Aina. Tapi sebab mungkin masa tu ekonomi tak stabil, so pakai dalam 2 set macam tu saya stop. Tapi pakai tu sumpah so far okey. So sekarang ni pun saya tak pernah try lagi. Yang saya kenal tu cleansing balm. Lepas tu dulu pun serum, cleanser, semua tu dah pernah pakai. Nana tahu tak, kebanyakan kita punya transformation kan, diorang just consistently pakai produk Aina je, and then kita ada tambahlah treatment, tapi just facial saja sebab orang kulit breakout kita tak boleh buat treatment yang harsh kan. So kita just buat facial and then consistent pakai produk Aina Honey Serum dan cleanser je, and then diorang boleh transform sehebat itu. So Nana ni insyaAllah kita cuba. Kena trust je, and itulah awak kena trust yang dengan Aina awak boleh transform dan awak boleh ubah jadi macam mana Nana yang sebelum ni, boleh? Wah, ada something yang kita baru tahu tentang Nana ni. Kenapa? So, kalau nak tahu, memang rezeki lah nak. Staff abang bagi tahu, Nana pernah apply kerja kat kita. Oh ya. Ni resume awak. Siti Farah Aina. Masya Allah. Oh, sebelum ni rupa-rupanya dia pernah apply kerja kat kita sayang. Tu nak kata pertemuan Allah tak ada Allah ni. Nak awak apply sebagai apa ni Sekejap. Dia apply sebagai apa ni dia apply? Sebagai admin. Gapurio admin. Gapurio manager je. Oh ya? Oh, awak shortlisted dalam ni juga, content creator Aina. So, nanti abang akan discuss dengan tim abang. So, kita tengah cari live host juga. Nak try? Gaji dalam RM15,000 sebulan je. Tak apa, nanti kita bincang kita ada position kat sini. Live host gaji RM15,000, content creator RM34,000. Itu ramai yang cari kerja ni. Sapu sampah dalam RM88,000. Yang boleh dapat share 30%, tak payah buat apa-apa. Macam tu. Okay? Okay, so penutup Okay, kepada yang tengok live ni, kepada tengok live ni, ini adalah Nana, seorang wanita yang berada di titik terendah dan dia resign. Kepada yang baru masuk live ni, dia adalah orang kata mangsa kata-kata mulut orang disebabkan skin dia, dan dia resign disebabkan skin. So apa yang saya dan Aina nak cuba bagi tahu kat sini dalam podcast ni, nama podcast ni adalah Aina Mendengar So jadi Aina akan mendengar semua sekali wanita-wanita yang orang kata tersakiti ke menghadapi situasi ni,
kami hanya nak bagi tahu jangan bully dan jangan sesekali menyakitkan mereka ni. Kerana hati mereka lemah dan orang-orang yang macam ni lah kita kena angkat, kena support ya. So, siapa saja yang tengok podcast ni ataupun tengok live ni, terima kasih banyak-banyak. And kita jumpa pada next live yang mana kita akan jemput seseorang yang lain. Nanti awak nak kita jemput siapa lagi? Cuba komen. Ada tak awak nak Ana jemput siapa-siapa yang awak nak dengar cerita dia? Ya. So tak adalah semua yang kita jemput tu dapat kerja. Nanti kita update Okay Nana, mungkin sedikit saya beritahu sedikit perkataan. Okay, so mungkin dari Nana, mungkin ada apa-apa kata-kata yang Nana nak share dekat kita punya viewers, penonton kita. Dari apa yang Nana lalui ni, ada pesanan tak yang Nana nak pesan dekat diorang? Tak ada, cuma saya nak cakap apa-apa pun jangan give up, jangan resign sebab mulut orang, dan jangan tunjuk dekat orang yang kita down. Sepatutnya kita bangkit tapi bukannya down menyendiri. Macam tu. So jangan give up. Yeah, so ni Nana pun jangan give up, okay? Bangkit. Okay, so kita jumpa dalam podcast live next. Nanti siapa-siapa nama yang awak komen tadi tu mungkin kita akan consider untuk panggil. Okay? Kita jumpa lagi. Thank you so much.